Boleh style lu Yusnita, ke nak tunggu siapa lagi? Nanti bagi dia orang Boleh. recording Itu bahasa Ahmad Kuratal. Oh, Mak Kurata. Mana dia? Sekejap. Dia tak reply. Tak apa tidur. kalau nak mulai. Sat. Kurata. Ahmad Kurata rasa buat dengan Dr. Azmi kan? Student Prof Azmi rasa. Dia mesti yang power ni. Najib pun dengan Prof Azmi. Banyaknya. Ramai dengan Prof Azmi. Okay. Berada ni. Call dia. Tadi keluar kejap di kedai. Lupa sebenarnya. Tak lah. Dah balik rumah awal, lepas tu pergi kedai pula. Okay. Dah call Ahmad Kurata, dia tak angkat. Jadi teruslah. Okay. Assalamualaikum. Dan selamat malam. Tahniah diucapkan kepada semua. Kepada Takib yang dah berjaya dengan cemerlang, pelajar cemerlang. Dan kepada Yusnita dan Najib yang berjaya sampai ke tahap disertasi jadi malam ni saja nak berkongsi teknik nak buat penulisan kan, terutamanya bahagian nota kaki dengan bibliografi. Sebab sebelum ni tengok macam ada gak kawan-kawan kita yang macam struggle gak sebenarnya dulu Dr. Nosmani dia bagi bengkel ni, tapi tak tahu yang baru-baru ni mungkin dia dah tak buat dah ke apa kan. Jadi ni slide daripada Dr. Nosmani nanti saya share dekat dalam grup Jadi biasanya untuk disertasi dia akan guna format Chicago format nota kaki Chicago, dan cara citation pun guna Chicago. Dia tak guna cara macam APA. Kalau beli buku-buku USM sejarah ataupun dia punya jurnal biasa guna APA. Tapi untuk disertasi sejarah ni banyak guna Chicago dan guna nota kaki. Jadi ini yang biasalah. Biasanya teks kena justify. Selepas koma dan titik mesti dibuat space. Maksudnya dah titik tu jangan sambung terus kena ada space. Nota kaki ni macam kadang-kadang ada orang keliru juga. Nota kaki tu kalau untuk disertasi ni nak bagi kemas, lepas titik baru buat nota kaki. Jangan letak tengah-tengah ayat lah. Kadang-kadang ada orang dia suka letak tengah-tengah ayat sebab mungkin kadang-kadang ayat tu panjang. Orang tu cakap, kita quote orang kan, tapi orang tu cakap sampai setengah ayat je kan. Tapi yang belakang tu dah bukan dia punya quote. Jadi kalau boleh pendekkan ayat tu, letak titik dan letak nota kaki kat situ lah. Sebab dia kalau tengah-tengah tu macam tak kemas lah. Maksudnya dah habis ayat, titik baru letak nota kaki petikan di tengah mesti indent, justify, single spacing, tanda. Okay, ni kalau macam nak buat quotation lah. Contoh macam kita nak quote direct dari dokumen tu, kita akan indent dia ke tengah lah. Dan single spacing. Sebab kalau disertasi double spacing kan, tapi untuk quotation dia akan single spacing lah. Dan tak perlu letak tanda buka dan tutup tu. Sebab dia dah indent dah, kita tahu yang tu quotation. Okay. Justify, single spacing. Okay. Di nota kaki. Okay, ini kalau dekat nota kaki, kita tak payah terbalikkan surname. Contoh macam John Bellis kan. Kita tak payah tulis Bellis, John. Kita tulis terus John Bellis ataupun Azmi Arifin. Jadi dia tak payah terbalikkan lah untuk
untuk nota kaki. Tapi untuk bibliografi nanti kita akan buat auto lah. Akan auto nanti kita tengok lah. Kalau di bibliografi baru kita terbalikkan lah. Tapi diterbalikkan ni nama yang orang yang ada surname je. Contoh macam John Baylis kan. Nama dia John. Baylis tu nama family dia kan. Jadi dia akan jadi Baylis John dekat bibliografi lah. Tapi kalau macam penulis tu adalah penulis tempatan. Contoh macam Azmi Arifin. Kita tak terbalikkan Arifin Azmi. Kita kekalkanlah Azmi Arifin. Nanti saya tunjuk lah macam mana nak buat. Dan lain-lain lah penulis tempatan, contoh Ishak Sa'ad. Kita tak terbalikkan Sa'ad Ishak, kita biarkan Ishak Sa'ad lah. Kalau nama dia macam Syed Ahmad Fadli, tulis terus Syed Ahmad Fathi lah. Dia tak ada Fathi Syed Ahmad tak ada. Kalau ada soalan boleh tanya terus lah. Sekejap lagi tak payah tunggu hujung-hujung lah. Okey. Ini macam contoh yang belah kiri ni dia dah justify, nampak dia sebaris je. Yang ni dia tak justify lah. Jadi dia nampak tak kemas lah. Jadi untuk apa? Untuk listasi ni kena justify kan lah. Untuk nampak kemas dan profesional lah. Sekejap ada orang masuk Admit. Okey. Okey, ini lagi contoh-contoh lah. Contohnya macam lepas titik kan. Lepas titik kita buat nota kaki ni dia kena ada space lah. Tak boleh jarak semua. Lepas koma kena jarak. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang tak boleh diterima akal lah, cik. Kalau lecturer baca penuh macam ni, dia akan jadi stres lah. Dia akan incline tu bagi markah rendah lah. Jadi kalau boleh elakkan lah daripada kesalahan-kesalahan yang simple macam ni lah. Ini sebagai contoh. Kita punya nota kaki tu mesti lepas titik. Contoh ni tengok, sejarah 7 baru titik. Ni salah lah. Sepatutnya dia titik dulu baru kita punya nombor nota kaki lah. Macam ni lah. Lain titik baru letak nombor nota kaki, lepas tu ada space. Okay. Ini contoh petikan lah. Contoh petikan. Kalau kita quote direct kan. Contoh ni kita quote direct, kita tak perlu letak quotation mark ni. Kita just indent kan dia je. Indent kanan, indent kiri supaya dia duduk kat tengah-tengah. Lepas tu letak dia punya nombor nota kaki dia. Okay. Ini kalau kita quote tapi dalam ayat. Dalam ayat kena letak dia punya quotation mark tu lah. Kalau yang tadi tu kita tak letak dalam ayat kan. Jadi yang itu tak payah letak quotation mark. Okay, ini contoh. Muhammad Yusof Ibrahim dan Mahyudin Haji Yahya. Maksudnya kita letak terus nama dia. Tak perlu kita Ibrahim, Muhammad Yusof. Tak. Sebab memang kalau nama penulis lokal ni kita akan tulis full lah. Sama juga dengan penulis Mak Saleh lah. W.H. White sebagai contoh. Kita tak letak White, W.H. Tapi terus letak W.H. White lah. Untuk nota kaki. Ini dia punya format lah. Maksudnya kita letak nama penulis, koma. Kalau buku, kita letak nama buku, sending, dalam kurungan, tempat dia terbit, Kuala Lumpur, titik 2, Dewan Bahasa dan Pustaka ni, penerbit, kurungan, tahun. Tutup kurungan, koma, halaman ke berapa. Itu dia punya standard dia lah. Okey. Ini contoh yang betul lah. Indiati Ismail dan Muhammad Zuhaili. Nampak dia tak terbalik-terbalik kan. Kalau macam nama Mak Saleh pun dia tak terbalik kan. Anthony Brewer. Maksudnya dia tak perlulah Brewer, Anthony. Yang itu salah. Untuk nota kaki. Ni kita sebut untuk nota kaki lah, bukan untuk bibliografi. Lagi satu, kita kena guna sumber-sumber yang sesuai lah dengan dalam konteks sejarah. Sama ada buku, jurnal, dokumen. Kalau contoh macam ni, dia ambil daripada slide Dr. Azmi.
Yang ini tak boleh lah. Jadi untuk sejarah ni kita tak boleh petik daripada slide ke, daripada nota kuliah ke. Itu tak dibenarkan lah. Kena petik daripada sumber-sumber yang diterbitkan lah. Ataupun yang tak diterbitkan dalam bentuk dokumen lah. Dalam dokumen kena letak nombor arkib. Biasanya yang dah diarkibkan ni dia ada nombor lah. Dokumen-dokumen yang dah diarkibkan. Ni sebagai contoh lagi lah, dia quote dalam Webex dan sebagainya, ni tak dibenarkan lah. Dia ambil daripada slide. Okey. Sekejap. Kalau perasan kan, selepas nombor apa tepi tu, nombor 12 tu kan, nombor kita panggil apa ya, footnote. Nombor footnote ni, okey. Itu kan ada space sebelum tu kan. Ni. Kita space atau tak space ya? Tak space. Space lepas dia. Maksudnya kalau ayat tu bersambung, contoh macam ni, sosial kan, kalau kita letak nombor nota kaki kat sini, lepas tu space, lepas tu baru hal ini dikatakan. Tapi kalau ini dah di hujung ayat, sepatutnya ni salah ni sepatutnya tak ada space ni, dia patut dekat. Okey, ini untuk bibliografi. Kalau bibliografi, kita akan terbalikkan nama surname lah. Contoh macam Collingwood kan. Sepatutnya Collingwood, ni salah eja ni, Collingwood ni. W-O-O-D. Collingwood, lepas tu apa? Koma RG. Suntaralingam, koma R. Tapi yang ini kita boleh buat auto je. Kita tak perlu tulis. Untuk bibliografi nanti saya tunjuk, kita boleh masukkan dalam kita punya library dan kita akan tekan, nanti dia akan keluar semua. Kita tak perlu masukkan satu-satu. Nanti yang tu saya tunjuk lah. Yang itu nanti dia akan auto terbalikkan. Dan saya akan tunjuk juga macam mana kita boleh buat auto, tapi untuk untuk penulis tempatan, contoh macam saat-saat ni dia tak terbalik. Kita biar yang Mak Saleh ataupun ada surname macam Suntaralingam ni, dia punya nama surname dia, walaupun dia penulis tempatan, dia kena terbalik lah. Tapi kalau macam yang tak ada nama surname kan, penulis tempatan yang tak ada nama surname, kita tak terbalikkan lah. Okey, ni contoh-contoh lagi lah. Nanti saya bagi slide ni, boleh tengok lah. Ya, surname adalah nama keluarga kan? Surname bukan nama keluarga. Surname adalah nama depan kan? Surname ni macam nama family juga lah. Dia Mak Saleh ni kadang-kadang dia ada middle name, ada surname. Tapi ada juga yang ikut culture ke lah. Ada culture yang tak ada middle name. Ada culture yang dia macam-macam ke lah. Tapi biasanya kalau macam Mak Saleh yang normal ni, contoh Vladimir Putin. Putin tu surname lah. Surname tu macam family name lah. Dan family name ni pun dia boleh tukar-tukar. Tak semestinya anak dia akan ikut Putin. Dia boleh pilih lah. Contoh dia nak ikut nama family mak dia. Dia akan nama lain lah. Aliluyeva ke apa ke. Contoh. Okey. Ini okey. Bila kita nak letak nota kaki, bila kita quote sumber lah. Bila kita quote sumber, kita kena beritahu sumber kita. Ataupun kita quote, kita kata macam Ishak Saad menyatakan bahawa. Kalau kita dah sebut nama dia tu, hujung ayat tu kena letak nota kaki lah. Kat mana Ishak Saad cakap? Dekat dalam jurnal ke, dalam buku ke. Sumber tu kena tulis. Ataupun kita ambil idea orang. Kita kena letak sumber dia lah. Contoh kita ambil daripada buku mana-mana, kita paraphrase, kita kena letak sumber. Okey, ni daripada buku sekian-sekian. Okey, ni adalah sistem rujukan lah. Kalau macam dalam jurnal USM, kalau baca Minden tu, biasanya dia akan guna APA. Tapi untuk disertasi ni, kita guna Chicago lah. Chicago ni pun sebenarnya dia banyak versi. Saya pun dah tak ingat latest edition apa. Tapi sebenarnya kita boleh ikut mana-mana versi. Asalkan kita konsisten lah. Nanti kita tengok lah apa perbezaan versi tu lah. Okey. Okey, ni cara menulis nota kaki lah. Ini sumber yang biasa lah. Nanti mungkin kita tunjuk sumber-sumber yang luar biasa lah.
Sumber luar biasa ni sebagai contoh macam dokumen lah. Macam dokumen dia tak ada format yang statik macam buku ataupun bab buku, artikel. Dia macam free flow sikit. Tapi ini yang semua-semua utama lah. Buku, bab buku, artikel, jurnal, kertas proceeding, disertasi, tesis ni antara yang sumber-sumber yang biasa kita dah ada format yang senang lah. Sekejap ada orang masuk pula. Siapa ni? Admin Ahmad Kurata. Okey, ini contoh buku lah. Okey, buku biasanya kita ada beberapa benda lah yang kita kena masukkan. Nama penulis dia, contoh ni Richard C. Hall. Dia punya tajuk dan ada buku yang ada subtitle, ada yang buku yang tak ada subtitle. Tapi subtitle tu kena masukkan lah. Contoh The Balkan Wars 1993, Prelude turunnya. Ini kira macam the whole title dia. Kemudian dia akan ada penerbit, bandar tempat dia terbit dan juga dia punya tahun terbit lah. Okey, nama penulis, ni macam tadilah. Kalau tempatan dan asing tidak terbalik lah untuk nota kaki. Ini untuk nota kaki bukan untuk bibliografi. Dan tajuk buku sentiasa kena italik. Tak kisahlah tajuk buku tu Melayu ke, Inggeris ke apa ke, dia kena italik. Kemudian tempat, penerbit, tahun dan halaman yang dirujuk lah. Okey, ni sebagai contoh. Kalau seorang penulis, Mark Smith, ini NATO Enlargement ini dia punya tajuk buku lah sampai Alliance ni. Kemudian tutup kurungan, New York ni bandar dia terbit, dia punya penerbit, tahun dan halaman titik 11. Ini contoh untuk nota kaki lah. Okay. Sama juga kalau penerbit tempatan, penulis tempatan pun Muhammad Syazwan Mukhtar. Kita tak terbalikkan, Mukhtar kurungan tak. Sama juga. Kalau dua penulis, kita letak dan. Michael L. Dockery dan Michael ni. Kemudian ni lah. Kalau tiga penulis, Andre D. Starkel, et al. Titik, et al. Ni dan lain-lain lah. Tapi kalau rajin nak tulis tiga-tiga pun boleh juga. Sebab tiga tak adalah banyak sangat sebenarnya. Okey, ini rujukan dia ada kita akan rujuk. Tapi kalau edit, buku yang diedit, kita boleh tulis disunting oleh. Disunting oleh disunting oleh. okey, masalah dengan edit ni adalah kadang dia penulis dalam bab tu beza-beza kan. Dan nanti kita akan kreditkan penulis ataupun editor. Okey, nanti kita akan pergi ke bab buku lah. Kalau yang itu biasanya dia ada penulis dan dia ada editor dia. Nanti yang tu kita pergi ke bab buku. Okey, bila kita rujuk satu buku, kita biasanya akan rujuk beberapa kali lah. Macam contoh kita rujuk sekali, lepas tu second pun kita rujuk lagi. Jadi ini adalah rujukan berterusan lah. Kadang-kadang berturut, kadang-kadang tak berturut. Jadi bila kita dah sebut sekali secara full macam yang tadi tu kan. Tadi tu kita dah sebut kan Mark Smith bla 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 sampai dia punya penerbit tahun. Untuk second time kita tak perlu rujuk semua. Kita just tulis nama penulis, tajuk buku dan halaman. Ni contoh lah. Okey. Tadi kan Mark Smith tadi NATO halaman 11. Ini untuk kali kedua, ketiga, keempat macam tu lah. Maksudnya kita tak perlulah letak lagi dia punya tempat terbit, nama penerbit, tu tak payah. Just nama dia dan dia punya tajuk lah dan halaman berapa. Okey, ini macam yang Sakit tanya tadi lah. Ini buku yang diedit oleh Joseph Smith. Kemudian dalam buku tu dia ada banyak penulis, dia ada bab-bab lah.
Dia ada setiap bab tu dia ada penulis tersendiri. Contoh kalau kita tengok tu ada John Bellis dia ada tulis, Martin Foley dia ada tulis, Michael Dugdale dia ada tulis. Jadi kalau kita nak petik John Bellis, cara dia adalah nama penulis, tajuk artikel dia, kemudian tajuk buku, nama editor, tempat penerbit, tahun, jumlah halaman. Kemudian halaman yang dirujuk dalam kurungan lah. Ni ada dua kan ni. Jumlah halaman keseluruhan bab dan halaman yang dirujuk. Maksudnya jumlah halaman keseluruhan bab ni contohnya kita nak quote artikel John Bellin dia tadi je. Jadi kita tengoklah artikel dia tu daripada muka surat berapa sampai ke muka surat berapa. Itu dia punya jumlah halaman lah. Halaman yang dirujuk, macam contoh kita rujuk halaman 33 je daripada keseluruhan tu. Jadi kita nombor 9 tu kita letak halaman 33 je lah. Kalau tak faham bagi tahu Pening ni. Ni sebagai contoh dia punya penulis adalah Peter G. Boyle. Dia punya tajuk artikel adalah, tajuk bab buku adalah America Hesitant Road to NATO. Kemudian titik dalam, ini baru tajuk buku dia. The Origin of NATO. Disunting oleh, ni disunting oleh siapa yang sunting buku tu? Joseph Smith. Ini Peter Boyle ni yang tulis bab buku. Joseph Smith ni yang edit keseluruhan buku penyunting dia. Kemudian ikut balik macam tadilah. Dia punya bandar, dia punya penerbit dia University of Exeter Press. Lepas tu tahun, 65-81 ni adalah keseluruhan bab. Maksudnya bab Peter G. Boyle ni dia start daripada muka surat 65 sampai 81 dalam buku ni. Tapi halaman yang kita rujuk adalah 69 sampai 72 saja. Jadi itulah beza 65-81 ni dengan 69-72 ni. Ada soalan tanya Ini kalau kita rujuk kali kedua, ketiga, keempat tapi tidak berturut lah. Maksudnya mungkin kita rujuk satu buku lain, lepas tu buku dia balik, buku lain, buku dia balik. Jadi yang kita perlu tulis adalah nama penulis, tajuk artikel dan halaman saja. Contoh Peter G. Boyle tadi ni untuk kali kedua, kalau kita rujuk dia lagi sekali, kita tak perlu dah tulis semua tajuk buku pun, tak payah. Kita just tulis nama dia, nama tajuk artikel dia, kemudian halaman berapa yang kita rujuk. Ni untuk artikel jurnal. Nama penulis, tajuk artikel, nama jurnal. Nama jurnal ni kena italic kan. Nama jurnal kena italic kan. Volume, edisi, tahun, jumlah keseluruhan halaman yang dirujuk ni dia punya contoh lah. Theodore Achilles. Kemudian tanda ni dia punya tajuk artikel dia. Kemudian NATO Review. NATO Review ni adalah nama jurnal dia. Dia kena sending kan. Tajuk buku memang kena sending. Macam tadi pun ni. The Origin of NATO ni dia kena sending. Ni tajuk buku dia. Ni tajuk artikel ataupun tajuk bab dia tak payah sending, tapi tajuk buku kena sending. Begitu juga dengan tajuk jurnal. Tajuk jurnal kena sending. NATO Review kena sending. Ini dia punya volume, edisi keempat, tahun. Ini halaman dia dalam jurnal. Ini halaman yang kita rujuk. Halaman 10. Ini contoh dia. Kalau kita rujuk sekali lagi, yang kali kedua, kali ketiga, kita letak nama penulis, tajuk artikel dan halaman je yang dirujuk. Tak perlu letak semua. Jadi ni nama dia, tajuk, halaman berapa. EBIT. EBIT ni kalau kita rujuk buku yang sama ataupun artikel yang sama secara berturutan lah. Dia adalah kita nak simplify. EBIT ni maksudnya seperti di atas. So kalau dia berturutan, kita boleh guna EBIT je. EBIT, kemudian titik, koma, halaman berapa. Sebagai contoh. Ini ada khilaf di kalangan pengkaji . Kalau ikut Dr. Nasmahani, dia kata tegak, tak payah sengit. Tapi ada juga certain lecturer dia akan sengit kan EBIT ni.
Jadi boleh je pilih mana-mana. Nak sengitkan boleh, tak nak sengitkan boleh. Tapi kena konsisten lah. Tak boleh. Tak boleh apa? Apa Kip? Untuk 2000 yang 2025 ke atas, EBIT tu dah discourage. Lepas tu letak apa? Pakai yang sebelum itu. Rujukan kali kedua. Oh, kena letak nama dengan ni lah. Walaupun dia berturutan, tapi tak pakai EBIT. Antara isu dia sebab nanti bila ada Confuse lah. Jadi macam itulah discourage lah untuk yang latest version. Tapi betul. Betul. Memang EBIT ni kadang-kadang dia confuse sebab dia seperti di atas. Kadang-kadang kalau kita tulis, tiba-tiba kita tambah tengah-tengah dan kita terlupa tukar EBIT tu. Jadi sepatutnya dia merujuk kepada di atas, tapi atas tu kita dah tukar. Jadi dia confusing sikit lah. Masa aku tulis dulu, aku tak buat EBIT dan tak buat rujukan kali kedua ni. Sebab dia akan menyusahkan diri sendiri. Jadi apa yang aku buat adalah aku buat sama macam rujukan kali pertama. Panjang tu kan. Bila dah siap baru tukar jadi rujukan kali kedua. Maksudnya kita repeat benda yang sama yang rujukan kali pertama tu. Repeat lah. Repeat. Lepas tu bila dah final baru ubah lah. Ubah rujukan, maksudnya buang yang penerbit apa semua tu lah. Tapi untuk EBIT memang rasanya Dr. Asmani kot. Waktu kelas dia lah. Tak ingat, tapi dia ada bagi tahu lah. Waktu tu kita ada bincang pasal EBIT. Sejauh mana dia boleh dipakai. Cuma untuk yang latest discourage. Tapi rasa ini ada khilaf juga kan di kalangan lecturer ni. Kena tanya supervisor masing-masing. Dia nak EBIT ke dia tak nak EBIT ke. Sebab ada yang lecturer yang dah terbiasa guna. Dia nak guna lagi. Mungkin lecturer muda-muda dia okey, dia lagi lagi mudah nak terima perubahan. Kadang dia okey je tak guna EBIT apa jadi kena tanya lecturer masing-masing lah. Tapi ini just sekadar aku bagi tahu sekadar ni lah supaya korang tahulah. Okay, ni sebagai contoh lah Nicholas Starling kan. Okay, kalau kita rujuk lagi Nicholas Starling, kita akan tulis EBIT je. Kita tak perlu tulis dah Nicholas Starling. Tapi kena berturut lah, kena berturut. Sebab EBIT ni seperti di atas. Maksudnya dua ni merujuk kepada sumber yang nombor satu ni cuma halaman je berbeza. Jadi kalau kau dah tukar nombor satu ni, nombor dua ni kena tukar letak balik Nicholas Starling. Kalau contohlah nombor satu ni dah jadi sebagai contoh Mahani Musa. Nombor dua ni dah kena tukar balik Nicholas Starling lah. Sebab yang kat atas tu dah berubah. EBIT ni dia berturutan. Jadi kena pastikan tu lah. Okay, ni contoh lah. Maksudnya Nicholas Starling, kali kedua pun tulis lagi Nicholas Starling. Dia kalau ikut mazhab EBIT ni sepatutnya yang kedua ni, tengah-tengah ni dah tak payah tulis Nicholas Starling lah. Kena guna EBIT je. EBIT, titik, koma, halaman berapa. Okey, yang ini contoh. Ini contoh lah. Okey, ini contoh. Ni. Contoh dia ni Mark Smith. Mark Smith ni kali pertama dah sebut dia dah letak full. Kali kedua dia dah tak letak dah dia punya apa? New York, Palgrave, Macmillan ni dah tak ada dah. Dia just halamannya. Tapi kalau dia guna lagi seterusnya, ini kalau berturutan Muhammad Syazwan Mukhtar, kali kedua ni dia dah just letak EBIT je lah. Tapi Mark Smith ni walaupun dia dah guna kali pertama, dia tak guna EBIT sebab dia tak berturutan. Jadi dia kena tulis balik. Itulah dia punya formatnya. Okey, ni bibliografi. Bibliografi dia kena terbalikkan lah. Kalau dia akan letak surname dekat depan, nama dia ke belakang lah. Okey, aku nak tunjuk sikit lah untuk mudahkan Ni apa benda ni? Ulasan buku. Okay, new. Okay. Okay, untuk bibliografi kalau korang nak senang,
korang tak perlu type satu-satu tau. Okay, korang boleh tekan ke reference dan klik manage sources ni. Okay. Bila korang klik manage sources ni, kat sini adalah library korang punya sumber lah. Tapi kena guna laptop yang sama lah. Kalau tukar laptop, library ni dah lain lah. Dia akan save dekat laptop yang korang guna lah. Okay. Katalah kita nak masukkan buku, satu buku baru lah. Kita boleh tekan new ni. Tekan new. Okay. Dekat sini akan ada author, title. Okay, silap. Dekat atas ni ada type of sources ni kan. Pilih buku, books. Okay. Author, title, year, city, publisher. Okay. Untuk penulis Mak Saleh yang nama dia terbalik, kita boleh tekan edit. Last name dia ni, okay, contohlah last name dia tadi Smith, bagi contoh Smith. First name dia John. Okay, kita add. Okay. Title buku dia contoh lah, aku letak contoh buku akademik. Okay. Year dia 1998. City dia Sungai Petani. Ni publisher dia USM Press. Ni contoh lah. Okay, lepas tu kau tekan OK. Okay, dia akan masuk terus dekat current list ni. Kau tengok belah kanan ni ada current list kan. Ini buku yang kau dah masukkan dalam kau punya bibliografi lah. Okay. Jadi kau boleh masukkan macam-macam lah kat sini. Boleh letak buku. Book section ni adalah bab dalam buku. So dia ada author. Author ni adalah author penulis bab buku tu. Title dia punya dia punya artikel. Kemudian book author. Book author ni kau boleh letak dia punya penyunting. Kemudian book title. Kemudian ni samalah, year, page, city, publisher. Kalau journal artikel pun sama. Boleh letak author, title, journal name, year, pages. Dah macam-macam lagi ada dalam ni lah. Benda pelik-pelik semua kan. Okay, itu satu lah. Okay, lepas tu kalau lah biasanya dalam library ni kau dah boleh masukkan je. Sebagai contoh lah, kau pernah tulis sebelum ni kertas ke apa-apa, kau boleh masukkan je. Kau dah tak perlu dah, kalau dia dah save lah dalam library ni, kau boleh masukkan je. Okay, masukkan je. Aku masukkan lah, aku nak tunjuk contoh lah. Okay, aku nak tunjuk contoh ni. Kalau lah dia punya penulis adalah penulis tempatan, kau letak new. Contoh buku kan. Kat author ni, kau kena edit. Kau masukkan semua dalam last name tau. Supaya nanti bila kau create bibliografi, dia tak terbalik. Kalau contoh, dia punya nama dia Sakib Muhammad. Kau letak terus nama dia dekat last name tu. Tak payah bubuh first dengan middle ni. Ni kalau penulis tempatan lah. Lepas tu add. Okay. Tajuk buku dia Dialektik Filem Pagari Bulan dalam sejarah. Contoh lah, tahun 2026. Siti Kulim. Penerbit dia adalah Kulim Press. Contoh lah. Okay, letak okay. Okay, lepas tu kau dah masukkan semua ni. Kau close. Okay, lepas tu tekan dekat bibliografi ni. Kau klik je bibliografi ni. Okay. Nanti dia akan keluar terus lah semua bibliografi yang kau dah masukkan. Jadi kau tak payahlah nak tulis satu-satu. Pergi dekat bawah tu tulis bibliografi satu-satu. Dan dia dah susun dah. Ikut alfabet lah. K, L, M. Macam Sakib tadi tengok dia tak terbalik kan. Smith dia terbalik kan. Tapi Sakib dia tak terbalik kan. Sebab kita dah letak semua kat dalam last name lah. Sebab kita tak guna pun first name last name ni.
So nanti kau just perlu sebagai contoh tukar kepada Times New Roman dan justify dia je. Ini tukar bibliografi. Ini bolehlah buat manual je sebab kita dalam bahasa Melayu kan. 12 automatic. Okay. So macam ni lah. Maksudnya tak payahlah nak tulis manual satu-satu sumber tu kan. Jadi setiap kali ada sumber kau masukkan terus dalam library ni lah. Manage sources ni kau masukkan terus dalam library ni. Hujung disertasi tu kau just klik bibliografi je. Nanti dia akan keluar semua. Kau just kena adjust sikit-sikit je. Itu sebagai contoh lah. Aku nak tunjuk supaya senang. Sebab aku tengok kadang-kadang kalau orang tak tahu kadang-kadang dia tulis manual kan. Kesian ke nak tulis satu-satu. Tiba-tiba nak ubah apa semua. Dia jadi macam ni kalau katalah kau nak ubah kan. Katalah salah kan. Kau rasa ada salah. Kau boleh ubah terus kat sini je. Contoh Sakib tadi kan. Kau rasa kau tersalah tulis. Sebenarnya bukan Kulim Press. Sebenarnya Film Press. So kau pergi kat sini tadi. Tekan kat dia. Kau edit je. Edit Film Press. Okay. Film Press. Okay. Dan ini dia akan tukar semua lah. Just sebut yes je lah. Dia akan tukar semua listing. Close. Kemudian kat atas ni update citation and bibliography. Tekan je ni. Kat bawah tu dia tulis Kulim Press kan. Bila kau tekan ni, dia akan auto Film Press kat bawah ni. Dia akan tukar. Tapi kau kena tukar boleh dia punya ni je lah. Font. Justify. Itu je lah. Jadi senang lah. Dia akan buat auto je lah. Kalau nak edit pun boleh edit dekat library je. Tak perlu nak satu-satu lah. Okay. Ini bahagian ini dah habis dah aku rasa. Okay, dah habis lah. Okay. Untuk disertasi, korang boleh juga rujuk ni yang kena rujuk lah. USM punya format lah. Untuk disertasi ni dia dah ada bagi format lah. Ini yang kita orang punya hari tu lah. Tak tahu ada yang terbaru tak. Rasa dia guna yang benda sama je. So untuk format disertasi ni, dekat sini dia dah bagi tahu lah. Ini untuk jilid nanti warna macam mana, apa semua kan. Ni kulit dia, font, size, apa semua ni boleh rujuk lah. Ni nanti aku bagi dalam group lah. Untuk senang. Ni format-format deklarasi dia apa semua ni. Senarai kandungan punya format apa semua ni ada lah. Jadi korang tak payah teka-teka, boleh tengok terus dalam ni. Ni dia bagi tahu lah. Times New Roman, size 12, double spacing. Macam quote. Tadi quote je tadi. Kalau quote single spacing. Yang lain semua double spacing lah. Margin dia kiri kena 4 cm. Kanan 2.5. Supaya nanti nak buka tulang buku tu, dia tak terlindung kat dalam tulang buku tu kan. Ni lebih kurang 2,500 sampai 3,000 patah perkataan lah untuk disertasi. Tapi lebih sikit-sikit pun tak apa ya. Aku sampai kat 70,000 lah. Ini nanti format penjilidan dia. Okay, aku rasa tu je kot. Kalau korang nak tanya apa-apa, aku buka lah. Untuk soalan. Rasa semua dah perut. Tak payah soalan ni. Bagi orang yang tanya dulu. Salam. Sila, Syaki. Sorry. Disertasi ni berapa ribu tadi? 25,000 sampai Syauki buat full research ke mixed mode? Mixed mode. Mixed mode 2,500 sampai 30,000 lah. Sampai 30,000. Okey. 25,000 sampai 30,000. Itu include sekali dengan bibliografi lah kan? Ni semua ni. Tak. 25,000 tu dia kira dari permulaan bab 1 sampai akhir bab 5 atau bab 6, bab 7 lah. Isi kandungan, apa benda yang awal-awal tu semua tak kira. Oh, bibliografi tu tak include lah. Dia bibliografi dan juga yang awal-awal tu, isi kandungan, penghargaan yang sebelum tu, itu pun tak kira. Abstract tak kira. Nanti aku bagi dokumen ni dalam
group, korang boleh tengok lah. Baca-baca lah. Aku sarankan korang baca dulu sampai habis tau. Supaya tak terlanjur. baca je sekali lalu supaya dapat tahu format dia lah. Sebab nanti dah macam aku tak baca, aku lanjur sampai 70,000 perkataan. Lepas tu nak pendekkan tu dia jadi satu bala bencana lah. Okay, semua tak ada soalan Okay, aku ada soalan ni tapi bukan untuk Cicago. Apa soalan kau? Okay, untuk Words, Microsoft Words. Yes. Okay. Untuk sekarang ni kita buat footnote kan? Macam nak buat endnote secara auto. Boleh. Pergi dekat reference tu. Cuba dia. Demo. Demo. Untuk yang rakan-rakan yang lain, soalan ni sebenarnya untuk menulis journal di mana kita tidak menggunakan Chicago. Sebut dia Chicago ke Chicago? Chicago bro. Nama tempat lah kan? Chicago tu kalau yang pelat kulim lah. Okay. Chicago untuk disertasi sejarah ni. Tapi kalau untuk journal, walaupun untuk sejarah, dia tak guna Chicago. Jadi dia guna APA. Dia tak ada footnote. Jadi kita punya yang kita buat reference tu dia akan pergi pada endnote. Terus sekarang ni aku buat secara manual. Jadi aku malas nak buat jadi tak cantik kalau buat manual. Jadi nak tahu macam mana cara buat yang bukan manual. Ni je lah reference ni. Okay. Insert. Sekejap bagi contoh lah, aku ambil benda ni, analisis. Okay. Lepas tu tekan reference ni, insert endnote lah. Insert endnote. Dia ada. Itu jadi footnote kan? Ke endnote? Benda tu endnote? Ni endnote lah ni. Sekejap aku ambil yang lagi. Okay, katalah aku ambil banyak sikit. Okay. Okay, katalah aku nak letak kat sini kan. Ni dia akan jadi endnote lah. Kat mana yang tak ada. Semua ada. Kat sini kan. Katalah kat sini lah. Okay. Insert endnote. Dia akan jadi kat end lah. Kat bawah. I see. Okay. Tapi ni mungkin kau kena edit sikit lah kot. Tambah apa, nota akhir ke apa tah. Dia keluar nombor berapa tu? Numbering ni lah. Nombor tak normal. 1, 2 tapi dalam apa? Roman. Kau kena pergi setting lah kot ni. Ni setting. Boleh dicari kan? Kena setting numbering format ni lah. Okay. Kau kena tukar lah jadi 1, 2, 3 ke ABC apa ikut lah. Okay. Okay, contoh kita kat endnote kan. Lepas tu dah sampai dia pergi kat endnote. Kat endnote tu kita nak masukkan footnote. Kita nak masukkan buku-buku tu. Yang tu pergi dekat last. Contoh ni kan. Pergi dekat last. Pergi dekat bibliografi. Insert bibliografi lah. Tak. Maksudnya dekat endnote tu. Okay. Kan kita akan tulis rujukan kita. Okay. Bla bla bla. Nak masukkan ke situ? Nak masuk apa? Ke endnote tu? Type lah. Dia macam footnote juga. Tapi cuma kau kena tulis je lah. Maksudnya tak boleh pakai auto lah. Auto ni bibliografi je. Tetap. Maksudnya kita nak retrieve maklumat rujukan tu. Kan, kalau footnote kita boleh retrieve letak kan? Tak. Footnote pun kena type juga. Sebab footnote kan kita nak tulis EBIT ke, kita nak tulis halaman ke berapa ke apa ke. Semua kita kena type.
Yang tadi, yang auto tu bibliografi. Sebab kita dah lebuh dalam library. Bila kita tekan bibliografi tu, dia akan keluar semua lah. Untuk endnote dengan footnote ni, kita yang specify. Sebab kadang-kadang ada orang buat huraian dalam footnote. Ya, maksudnya dekat, okay, ini yang aku buat lah. Aku pakai apa tapi bukan Microsoft Word punya reference ni lah. Dia aku boleh, contoh kita footnote, bila kat footnote tu kita klik, lepas tu kalau macam first letter kita A kan, so dia cari A terus, dia akan keluar A yang mana kita nak dan kita boleh tarik. So aku guna, waktu tu guna Zotero kot. Yang tu tak tahu lah. Sebab aku selalu Okay, cuba contoh lah. Contoh kita ambil satu footnote lah. Contoh footnote kan. footnote. Macam mana ambil? Macam mana kau tulis? Okay, ni lah. Tulis sebagai contoh kat sini kan. Kita type sendiri lah. Type lah. Footnote memang type. Cuma bibliografi je. Bibliografi tu kita dah ada library kan. Contoh macam ni kan. Kau type je lah. Type contoh lah. George Galloway. Kejap. Kenapa? Sebab aku tak type tau. Kejap. Aku tak tahu macam mana aku buat. Aku dah lupa dah. Ataupun Martin Indyk. The Destruction. Yang lain-lain macam mana dia orang buat? Saya tanya dulu. Macam mana kau buat? Yang lain-lain ada pengalaman lain ke? Macam mana kau buat footnote? Sekejap. Korang type ke? Korang macam mana? Reference. Yusnita macam mana? Tu nak tanya Cik Ahmad ni. Generasi saya ni kan. Saya type. Masalah itu Cik Takib bagi saya kurang faham. Okay. Yang untuk ayat kedua tu dia memang masuk ke dalam kan Cik Ahmad atau boleh lurus? Ayat kedua mana? Dalam bibliografi ni. Untuk contoh kan buku yang tadi tu, yang punya Cik Ahmad tu dia masuk sikit ke dalam. Masuk sikit ke dalam maksudnya? Yang bibliografi ni lah. Bibliografi. Okay, kita tengok bibliografi. Okay, ni bibliografi. Okay, ni bibliografi. Okay. Dia ada Maksud saya yang ayat kedua tu. Okay. Dia ada nama, lepas tu yang kedua ni dia ada ni lah. Dia ada macam indent sikit lah. Yang saya macam, lurus je. Sebab tu kena buat ini kalau guna auto. So kalau kita buat auto, bibliografi ni auto, dia akan baris kedua tu dia akan susun dia ada space lah. Dia memang kalau guna auto dia memang macam ni. Abdul Rahman, baris kedua tu dia akan ada space lah. Kalau dia lurus salah ke betul? Kalau lurus, sekejap kita cuba tengok. Doktor ni punya bibliografi. Mana bibliografi Ini contoh. Tapi kalau tengok kita tengok ni lah, kita tengok journal lah kita tengok journal. Nampak rahsia-rahsia Tengok journal lah. Okay, contoh komunis. Azmi. Ini journal USM lah. Tapi ini journal lah. Journal. Jadi memang ada space. Sekejap, ada ke? Untuk yang bibliografi tu, yang dia indent kan, dia bukan tidak jadi satu peraturan yang
semua penulisan perlu macam tu. Like, maksudnya Chicago boleh, Chicago pun macam tu, yang lain-lain pun macam tu. Sebab Dr. Azmi ada tengok saya punya fasa awal dulu. Fasa awal saya punya disertasi. Jadi benda yang dia nampak paling cepat dia tegur adalah bibliografi. Sebab dia tengok, dia kata ini salah format. So waktu itu saya memang tak buat intent tu. Sebab saya tak buat format, saya belum lagi buat formatting dengan betul. Jadi benda tu untuk Dr. Azmi memang kritikal lah. Benda tu. Maksudnya dia dalam level peraturan-peraturan yang besar lah. Seeloknya bagi masuk lah, Cik Thaqib. Bagi masuk. Maksudnya ada space lah. Yelah, maksudnya Yusnita guna auto je Yusnita. Dia akan ada terus yang macam ni. Dia bila nak buat auto tu dengan syarat nanti cuba. dengan syarat Yusnita kena isi satu persatu dalam kotak reference tu kan. Dia jadi masalah adalah bila dia dah orang kata apa, dah separuh 3 suku jalan, kita baru nak isi. Jadi dia jadi malas kan. Lepas tu bila sekali kita nak buat auto. Dah tulis dah penuh. Okay. Saya nak tunjuk saya punya macam ni. Okay, yang tadi saya kata auto tu kan, saya nak tunjuk saya punya, tapi masalahnya saya tengah cari file dalam komputer ni. Saya nak share satu lagi tadi, terlupa. Okay. Tadi tu kita guna sumber-sumber yang standard lah. Tapi dalam sejarah ni ada juga sumber yang luar biasa. Contoh ni sumber ni luar biasa. Maksudnya dokumen lah. Dokumen kita biasa akan tulis ni lah. Kalau macam dia ada nombor ni, kita akan letak ini kat depan lah. CO 1022/ tahun. Ni lah. Ini untuk dokumen lah. Ni sama je. Dia dekat apa? Dekat nota kaki pun macam ni. Dekat bibliografi pun macam ni lah. Ni antara sumber lain. Contoh MSSPIJ. Kita macam ni je lah. MSSPIJ nombor 98 tarikh. Kalau yang ni, tengok manage source. Okay, CO ni kan. Saya guna ni lah. Miscellaneous. Title tu CO publication, date, tahun, city, Q United Kingdom, publisher, The National Archive. Ni dia punya format dalam library lah. Lepas tu okay. Lepas tu nanti dia akan auto lah. Jadi sebab kita akan ada guna dokumen ke. So kalau ada dokumen number tu biasa dia akan letak depan lah. CO something, FO, WO ke apa ke. Foreign Office ke. Kalau CO ni Colonial Office kan, dia ada Foreign Office, dia ada War Office, WO. Ikutlah dokumen mana yang digunakan. Baik, itu sajalah kot. Kalau tak ada soalan. Cik Ahmad. Ada lagi tak? Pasal punya saya kan dia bahasa Belanda. Dia bukan macam CO. Yang saya ni dia Veslak nama dia. So saya kena Veslak tu bahasa Melayu dia laporan Belanda. Tapi dia tak ada nombor. Dia tak ada nombor. Tulis teruslah dia punya tu. Cuba ataupun Yusnita ataupun lagi satu cara dia, Yusnita cuba cari kajian yang lebih kurang macam Yusnita. Lepas tu Yusnita tengok macam mana dia tulis guna dokumen tu. Macam contoh cari jurnal mana-mana yang guna sumber Belanda tu. Kalau dapat yang USM nya jurnal lagi bagus. Lepas tu tengok macam mana dia tulis. Mana kat depan, mana kat belakang. So daripada situ kita ikut je lah dia punya tu. Rasa ramai tu yang tulis, yang guna sumber tu, sumber Belanda tu. Rasa siapa ni tu nama dia? Rahman tu. Rizal. Rizal guna. Memang pakai Belanda kan? Boleh tanya Rizal dia tulis macam mana kalau yang macam sumber tu. Okay.
Ataupun Cik minta Ahmad, terima kasih. Okey. minta terus je Rizal punya disertasi. Punya kata nak tengok contoh. Dia tak bagi. Fatih, cuba paskan ni. Nak share screen. Sekejap Stop presenting. Stop sharing. Stop sharing. Okay. Nah. Boleh? Sat. Google Chrome. Oh, lupa. Inilah masalah pakai Apple. Tak boleh. Kita boleh pakai kat sini. Tak boleh lah, tak boleh share. Macam nak tunjuk Okay, Fatih tolong bukakan mana-mana words. Words Sekejap Boleh share. Aduh. Tu lah. Pakai maju-maju sangat. Pakai tak maju macam itu bang. Tak, dia itulah peraturan-peraturannya kan. Ni semua kapitalis. Patut pakai laptop marahin macam itu bang Patut Google dengan Apple Nampak? kena bersatu padu. Okey. Cuba buat minta tolong lah. Dekat hujung ayat tu buat satu contoh footnote. Footnote contoh ayat baru. Ayat Letak footnote. Ah. Insert footnote, okay. Okey, lepas tu pergi kat insert citation. Kanan. Oh, stop. Insert. Lepas tu dia akan keluar kat dia akan keluar kat satu. Okey, so kita boleh pilih tau. Untuk kita letak Lawrence kan. So dia akan terus. Ini kena adjust lah dekat sources punya ni kan. Punya convert tu apa-apalah. Tapi point dia masing-masing punya version lah Microsoft Word. Tapi dia boleh dia boleh static, convert to static text. Betul tak? Tu bawah tu convert to static text. Okay, tak apa. Maksudnya nanti korang explore lah. Tapi maksudnya dia kat situ. Tekan insert citation. Lepas tu kita cari daripada kita punya database kita. Nak masuk macam mana. Letak pause sekali. Macam mana nak tukar? Ini macam kan, tapi point dia benda tu berlaku dekat insert citation tu. Okay. Dia bergantung pada version Windows yang macam mana yang kita punya lah. So jadi kita kena godek-godek kat situ sikit. Ada benda yang setting kat atas tu lah. So aku tak nak tunjuk sebab tak boleh nak ni kan. Okay, itu satu tag tu yang kata tadi auto tu. Maksudnya aku tak pernah tulis pun detail-detail ni. Aku hanya tekan ni lah kan. Menarik. Ni boleh guna ke? Assalamualaikum tuan ulama kita dah masuk. Wan Ahmad Sharifuddin, apa ni nama panjang ni dia. Dia boleh kalau orang yang ilmuwan agama dia lambat tak apa kan? Dia ada ni ilmu laduni, dia dah tahu lah semua ni. Okey tak apa. So jadi maksudnya kalau yang lain-lain tengah buat disertasi ni boleh explore kat insert citation tu, jadi dia akan memudahkan kita untuk tidak menulis kat bawah ni. Sebab lagi banyak kita menulis, lagi besar kesilapan kita. Maksudnya bila kita nak edit silap kan. So jadi cuba explore kat sini. Lalu sebab aku punya komputer ni tak boleh tunjuk. Okey. Itu satu. Okey. Disebabkan footnote ni kita boleh auto. Nak tengoklah endnote boleh buat tak? Tapi endnote tak boleh buat. Jadi untuk endnote, kalau kita buat endnote kan, nanti kat bawah tu tak boleh nak insert citation. Jadi kan tulis sendiri. Itu je lah. Yusnita, boleh tak nak minta tunjukkan bibliografi? Words tu, tunjuk Yusnita punya bibliografi, boleh? Yusnita nak share screen lah. Dia tak ada kat situ. Dia dah ni tidur lah. Tak apa, cuba keluarkan, cuba copy bibliografi daripada mana-mana file, cuba letak kat bawah ni. Copy lah.
copy. Maksudnya kita tak nak format dia, kita nak copy. Contohlah katakanlah ni, ambil dia Chandra mana-mana lah. Kalau ambil gambar boleh, Cik? Jangan Yusnita, nanti dia play agak. Ambil number. Ambil gambar. Pakai phone. Okay, tak apa. Ni ambil ni dulu, copy. Copy. Okay. Lepas tu paste kat satu. Dekat ni lah kan, Paste kat ni baru. baru. Okay. Apa ni? File new file. Sekejap. Banyak sangat tu dia kan. Oh, banyak oh. Mantap. Duniawi mah. Lepas tu? Select all. Select all. So kita pergi select all. Lepas tu tekan ni. Format style ni. Kanan. Buat tekan normal. Normal? Mana normal? Style atas tu. Ini style. Styles dekat Oh ni. tekan yang normal. Tekan normal kiri. Pilihan normal ni kiri. Kiri stop. Kiri lagi. Tu. Tekan normal. Select all dulu. Okay. Now sekarang you tekan normal. Okay. Sekarang you tahu ni macam ni kan? Macam tu, Cik. Okay. So katakanlah tadi Fakih dah ajar macam mana nak pakai yang auto tu. Tapi saya faham masalah dia adalah bila kita dah terlanjur kan. Ya. Kemalasan tu memang kita tak nak buat dah kan. Okay, jadi apa yang kita boleh buat daripada sini kalau kita nak manual. Okay. Sekarang ni Yusnita kat sini. Okay, so sekarang select all. Okay dah. Clear balik. Maksudnya biar tak ada select. Okay, sekarang baru step pertama select all. Okay. Step kedua right click. Right click. Pergi dekat Paragraph. Yep. Okay, lepas tu apa tu yang kedua indent Hanging. Letak kat hanging. Okay. Lepas tu dah lah, lepas tu okay. Okay. Tada. Boleh tak? Macam ni. Okay. Okay, Cik. Okay, ini untuk yang malas lah, tapi better guna yang Fatih punya tu lah. Sebab bila kita ada database dalam references tu, dia akan memudahkan kita tak buat silap. Kalau macam ni, entah salah tulis nama orang ke kan. Saya silap sana sini kan. Jadi kalau yang ni, tapi kalau macam dah hujung-hujung dah memang dah terlanjur, gunalah cara macam ni. Sebab kalau macam auto tu dia akan susun terus macam apa? Ikut alphabetical lah order kan. Contoh macam ni kan. Contoh macam ni Ahmad Bustamam. Kali kedua dia dah tak ulang dah Ahmad Bustamam, dia akan space apa? Space yang ni. Okay, katakanlah kita nak untuk Yusnita tadi, kadang-kadang kalau kita dah terlalu banyak, kita jadi macam malas sikit lah. So kalau katakanlah susunan tu tergabung, macam mana kita nak susun semula? Control A. Okay, cuba bagi belakang. Maksudnya kita undo balik, undo. Ini lagi. Okay. Okay, cuba minta Fatih tolong mash up benda ni. Maksudnya Adila ni letak kat atas, Rahman tak bawah. Bagi contoh. Okay, boleh. Okay. Dah kan? Okay. Jadi bila dah tergabung macam ni, apa yang Yusnita perlu buat adalah Yusnita select all. Lepas tu pergi kat ChatGPT. Select all, suruh susun balik alphabetically dan jangan ubah satu pun perkataan dalam ni. So nanti ChatGPT akan buat susunan, copy daripada ChatGPT, masukkan semula dekat sini, lepas tu buat betulkan paragraf tadi. Ini untuk last minute lah, last minute punya itulah. Ulama Kelantan kita Wan Ahmad Syarifuddin ada nak bagi kongsi hadis apa? Hello, duduk kedai kopi ni. Minum air kedondong ah. Minum air kedondong ni.
Kita suruh kepada yang membentanglah, kita bersetuju semua. Sebab orang lain tu lebih memahami lah kan. Kita dah ada biasa je. Okay, ada soalan lagi? Jadi Yusista faham kan? Maksudnya utamakan yang Fatih punya cara tu. Maksudnya sebolehnya lah kena rajinkan diri masukkan data tu dalam Library, database. Sebab kalau tak, dia akan jadi orang kata apa, nak mengelakkan masalah di hari kemudian. Tapi kalau dah last minute je guna cara yang saya ni lah. Begini. Dan apa namanya, kalau yang saya punya disertasi, penilai dia check gila-gila saya punya reference. Maksudnya nama, lepas tu yang italic semua tu kan. So jadi kena bagi perhatian kat situ lah. Itu kalau pelajar cemerlang kot, dia akan check satu lah. Kalau tak cemerlang ni, dia tak check sangat pun. Bukan. Budak kelas belakang lah yang kena macam tu. Tapi nak bagi tahu memang benda tu penting lah. Yang italic semua tu kan. Dia sebab kadang-kadang lecturer selalu gak pesan kalau macam level master ni kena elakkan lah benda-benda kesalahan-kesalahan remeh-remeh macam patut dah settle lah. Saya nak tunjuk saya punya, sebab saya banyak pakai rujukan Jepun. Jadi, bukan rujukan Jepun, sorry. Saya guna dokumen Jepun. Jadi, dokumen Jepun ni dia pakai dia punya ayat tu dalam Jepun lah kan, dalam kanji. Dalam tulisan kanji. Saya ada macam dilema sikit macam mana nak guna kanji tu kat dalam dokumen. Jadi apa yang saya buat, kanji tu saya tukar kepada Roman. Kemudian Roman tu saya terjemahkan pula. Dia jadi panjang lah saya punya reference. Tapi untuk final form saya, maksudnya bila yang saya hantar hujung-hujungnya, saya buang banyak benda sebab saya rasa macam tak ada guna pula saya letak kanji. Sebab orang bukan boleh baca pun. Boleh share kot disertasi dalam grup supaya kita orang boleh simpan mahakarya karya agung. Tak letaklah yang paling power kan. Tak share ni aku tahulah guna. Supaya kita orang boleh simpan karya agung. Kita try buka kan. Itulah rasanya buka Zoom tadi lagi bagus kan. Apa tajuk disertasi Dialektik pagari bulan dalam sejarah. Itu sama jahiliahnya. Apa tajuk dia? Peranan majalah pengasuh dalam berita banjir di akhbar Sinar Harian. Ini boleh share gambar lah. Mesti boleh share gambar kan. Gambar boleh. Okay. Bila nak hantar Minden ni, Akib? Bila nak hantar artikel Minden? Tengok Tulis dah siap dah. Tengok tak ada pun dalam forthcoming artikel. Patut nak hantar yang bulan 3 tu kan. Siap dah siap tulis dah, tapi tak, orang kata apa, yang formatting untuk letak rujukan ni kan. Sebab nak pergi ke endnote tu kan. Jadi nak kena buat manual, lepas tu malas. Rajin tak sikit. Jadi tapi body tu dah siap lah. Dia nak kena dia nak share ni macam mana kan. Kan nak buat share window Chrome tab. Mungkin maybe Chrome tab boleh kot. Chrome tab. Maksudnya kita ambil gambar terus letak ke Chrome. Stop. Boleh. Jadi kita share. Nampak? Belum. Nampak tapi kecil sangat. Macam nak besarkan? Zoom lah. Oh, maksudnya waktu screenshot tu lah yang besar kan? Okay. Ini okay. Walaupun
Tapi ini bukan contoh yang baik lah. So, janganlah buat. Kecil ingat tak nampak. Sat. Sabar. Kita pelajar kelas belakang dia kena sabar. Okay, nampak. Ada? Paul Kirby. Okey. Untuk yang ini, kalau perasan, semua tak ikut peraturan kan? Maksudnya tak sengit, tak apa semua tu kan? Betul tak? Okey. So, jadi maksudnya jangan buat macam ni. Tapi yang ni aku buat. Okey. Dia ini apa? Buku ke apa? Sebab dia tak ada. Mana? Ni buku lah. Tak, ini artikel. Oh. Okey. Kalau artikel. Dan dia tak ada halaman pun tu kan. Okey. Point dia adalah kadang-kadang kita boleh elak daripada mengambil rujukan sebegini. Sebab nanti dia akan memberi masalah kepada kita lah. Tapi somehow itu yang buat kan. Jadi buat macam mana? Nak tunjuk juga apa yang guna kanji tu. Guna kanji ni penting kalau macam ada kita buat research yang berkaitan dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa yang guna kanji lah. Dan macam sebagai contoh Belanda kan ialah tulisan Roman tetapi bahasanya kan bahasa lain. Mana? Dia nak ambil. Okay. Screenshot. Nampak? Alah, kecilnya. Tak nampak lagi. Mana besar kan? Tengah loading. Okey. Nampak? Belum. Oh, lupa dia tak share. Okay. Okay. Shoki dah ngantuk. Okay. So, kalau dalam ni, dia asalnya kanji, tapi aku buang kanji, jadi tulis dalam Roman. Okay. Okay. Yusnita punya macam mana? Rasa Yusnita sebab dia mungkin tak ada numbering tau. Yang dia punya macam yang ni kan, kita ambil contoh, dia tak ada numbering dalam ni. Dia pakai kepala dokumen. tapi rasa macam Yusnita, kalau yang sumber Belanda ni dia ramai dah orang guna. Jadi boleh rujuk je. Rasanya dia orang warning apa dia tulis terus je. Dia tak translate pun. Berdasarkan kalau aku baca-baca yang very goning apa dia akan tulis terus je very goning Belanda ni benda. So semua Belanda ni lah. Semua Portugis pun macam tu. Kalau baca yang Melaka punya kan, lebih kurang macam tu juga dia tulis. Dia dah terjemah jadi English kan? Tak. Dia akan, sebab dia dalam tulisan Rumi juga. Cuma Roman tapi bahasa tu je lah. So jadi kalau kita anggapkan penulisan kita ni secara sekarang ni ramai pakai Roman kan. Tapi pada asalnya rujukan yang aku tulis ni adalah sebahagiannya dalam kanji tau, masuk kanji dalam tu. Sebab kalau kita baca jurnal yang oleh orang Jepun, dia pakai kanji, dia tak pakai Romaji, dia tak pakai Roman ni. Jadi maksudnya lepas aku buat dua version, rasanya waktu penilai ada tak tengok yang ada kot, dia tengok yang maksudnya dia tengoklah satu kanji satu bukan kanji kan. Rasanya dua-dua okey je. Maksudnya bebas lah.
Tapi ini case kalau pakai romaji, ada kanji. Tapi saya rasanya Yusnita punya masih lagi pakai Roman kan. Roman. Cuma bahasa je lah Belanda. Kalau nombor 217 ni, Rikugun Keho dengan Kegen Keho, Undang-Undang Tentera Darat dan Tentera Laut, macam ni dia tak ada nombor kan? Numbering CO semua tu kan? Okay. Jadi kat sini yang membezakan dokumen-dokumen tu adalah tahun Meiji tu kan, dokumen untuk tahun tu. Showa. Jadi dia punya kaedah untuk masukkan benda yang luar biasa ni, maksudnya dokumen format yang tidak biasa ini adalah, pertama adalah kepala dokumen, kemudian dari mana kepala dokumen tu kita dapat, seterusnya dari arkib mana kita ambil. At least 3 benda tu ikut susunan tu lah. Macam tu je lah. Maksudnya kalau katalah satu hari nanti Yusnita punya tak jumpa kan, macam nak buat format, ambil 3 tu je. Dia punya susunan tu macam tu je, lepas tu dah. Macam mana Cik Latif susunan tadi? Tengok yang nombor 217 ni. Kepala dokumen dia sampai Rikugun Keho dengan Kegen Keho. Itu kepala dokumen dia. Kepala dokumen. Kemudian kalau macam kes saya terjemahkan apa maksud Rikugun Keho ni. Sebab apa saya terjemahkan, itu saya bincang dengan penyelia. Dia kata, bukan semua orang tahu pun apa benda ni. Jadi awak kena terjemahkan. Jadi saya terjemahkan lah. So dalam kes Yusnita, kalau perkataan Belanda tu orang tak faham, bolehlah nak terjemahkan. Kalau nak terjemahkan lah. Mula-mula sampai laut ni adalah kepala dokumen dia. Kemudian yang Tokyo Hokokusha Meiji 181 ni adalah saya buat saya punya susunan sendiri je untuk memberitahu kat mana nak dapat dokumen tu. Kat mana nak retrieve. So dia tak ada satu, untuk yang kes ini dia tak ada peraturan pun macam mana nak buat. Jadi saya letak je macam ni. Sebab nak bagi, kalau siapa nak cari dokumen tu, dia cari ikut susunan ini. Lepas tu yang National Library ni adalah dekat mana saya retrieve dokumen ni. Saya ambil dokumen ni adalah di National Library. Itulah. So, jadi kalau orang tanya kat mana nak ambil National Library ni, ialah saya beli. Jadi dia tak ada macam website ke apa ke kan. So ini saya beli. So itulah. Maksudnya akan ada satu situasi apabila kita guna dokumen-dokumen luar pada bahasa Inggeris, ada situasi yang kita kena cuba berfatwa sendiri. Lepas tu tengoklah kena marah ke tak kena marah kan. So itulah maksud saya. Maksudnya saya pun alami benda tu lah. Maksudnya nak bagi tahu yang saya pun guna dokumen-dokumen yang saya tak tahu nak tulis apa sebenarnya. Tapi untuk kes Yusnita ni boleh rujuk dulu yang kajian-kajian yang guna sumber Belanda. Sebab rasa macam sumber Belanda ni macam Dr. Nazar pun banyak guna juga. Dia pun ada tulis pasal apa benda Jawa punya kempen perang di Jawa macam ni. Jadi dia ada banyak guna arsip Indonesia yang sumber Belanda juga. Dia antara Belanda dengan Jepun, sebenarnya Jepun lagi tak disentuh berbanding Belanda. Belanda ni dah terlalu banyak dah orang dan diterjemahkan ke dalam Roman. Kalau Jepun ni masih lagi memang kanji. Ibaratnya kalau kita ambil rujukan bahasa Arab lah. Saya ada buat rujukan bahasa Arab juga. Ya, yang saya tunjuk macam mana sebut bahasa Arabnya. Bahasa Arab. Mana Okay. Bahasa Arab. Disertasi lah kan. Kebetulan penuh. Dekat kesimpulan.
Ni penting. Tak ada reunion konsert kita ni. Kita percaya daripada Disertasi. Disertasi apa ni? Pembetulan penuh. Tak lihat tunjuk lah. Si. Okey. Ahmad Syarif ada kot guna bahasa Arab kan? Oi, dia bahasa Arab, bahasa Parsi semua dia guna tu. Kan? Mesti ada dia bukan bahasa Arab. Okey, cuba try tengok. Tapi yang ni saya tapi yang ini saya quote dan saya letak dalam footnote. Dia punya format dia adalah kat Ibn Khaldun. Kalau perasan Ibn Khaldun tu bukan nama dia kan. Nama Ibn Khaldun lain kan. So kita letak juga nama buku dia, Khadimah. Buku dia panjang juga nama dia tapi dipotong. Asalnya tulisan ini dalam bahasa Arab. Dia tak jadi Roman lah. Dia jadi bahasa Arab. Final form je dia jadi dalam Rumi. Okay. So saja nak tunjuk yang kita banyak guna Roman lah kan. Kita banyak guna tulisan Roman. Tapi kalau dalam satu keadaan kita tak boleh guna Roman, hentam sajalah. Okey. Nak tidur lah ni. Tak ada apa-apa dah Okey Najib, Najib. Kau ada soalan? Okey. Tak tahu nak tanya apa lah. Okey, Yusnita okey Esok nak present. Oh, esok present Mungkin Esok nak present. saya try tanya Cik Rizal. Rizal Rahmanto. Esok present. Yusnita kata dah siap tu. Esok Najib present ni proposal ke? Proposal. Proposal. Baru nak present. Okey. Yusnita settle dah proposal kan? Settle dah Cik. Alhamdulillah. Wan Ahmad Syarifuddin settle tak? Alhamdulillah Doktor. Macam tu lah saja. Hantar yang kena reject Cuba try nasib Sam Crew pula. Mana tahu kena fail sekali lagi. Okay. Dia nak bentang proposal PhD tu. Okay. Wow. Terima kasih semua. Selamat maju jaya lah. Terima kasih Cik. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.